Baru-baru ni satu pendedahan telah dibuat oleh Cikgu Bat dan kita semua maklum. Kita semua tahu dan kita semua terkejut. Seandainya tiada pendedahan yang dikatakan oleh Cikgu Bat, kita tidak akan tahu. Semua masyarakat Malaysia takkan tahu apa yang berlaku yang sebenarnya di dalam negara kita. Kita tidak tahu. Dan akhirnya pendedahan berani itu telah diambil tindakan oleh SPRM. Banyak yang mengatakan fitnah, banyak mengatakan itu kata-kata yang untuk menjatuhkan atas politik yang sebenarnya tidak. Akhirnya apabila SPRM yang cek, banyak benda yang tersangkut tengah dalam siasatan. Kan? Jadi kita tak mau ulas tentang itu. Apa yang kita nak baca di sini, apa yang kita nak ulas di sini, apa yang kita nak fikir sama-sama. Okey, Cikgu Bat adalah seorang pejuang masyarakat, pembasmi, boleh katakan pembasmi rasuah. Hatta skandal pemimpin bersatu pun dia dedahkan. Dia tak peduli sebab dia bukan mencari kedudukan di dalam parti politik walaupun dia sebagai ketua bahagian bersatu, dia tak peduli. Itulah dia Cikgu Bat. Sebagai rakyat Malaysia lah, saya nak bercakap sikit lah. Sebagai rakyat Malaysia, saya nak bercakap sikit. Mohon kepada kerajaan. Ini penting. Sebab apa kita yang mengundi kerajaan hari ini, kita kena luahkan apa yang kita mohon demi kebaikan negara kita Malaysia. Yang pertama, Majlis Hakim kita sedia maklum apabila nama dihantar pada Majlis Raja-Raja dan diperkenankan oleh Agong. Okey, itu bab lain. Yang kedua, pelantikan Attorney General. Kita tidak maulah lagi pelantikan Attorney General itu peguam negara main tangkap muat dah. Macam dulu. Ha? Sekarang ni dah okey dah lah. Dulu, yang tak sepatutnya jadi peguam negara, jadi peguam negara. Dan kita minta pengasingan kuasa antara pendakwa raya dengan peguam negara. Ini harus ada. Sebab apa bila pendakwa raya nak buat tindakan, peguam negara tidak boleh campur tangan. Ini yang kita minta. Apa yang berlaku di negara barat, di mana peguam negaranya ada kuasa-kuasa tertentu, kuasa eksekutif tertentu sehingga boleh mendakwa presiden mereka. Itu yang kita nak. Yang ketiga, SPRM. SPRM adalah diletakkan bawah parlimen, bukan lagi bawah kementerian. Ini yang kita minta. Sebab SPRM apabila diletakkan di bawah parlimen, mereka boleh bertindak tanpa adanya aduan-aduan dan laporan-laporan yang dihantar kepada mereka. Agak mereka sanksi ke kehidupan seseorang itu, dia boleh menyiasat. Sekarang ni saya nak bertanya, berapa banyak penyelewengan dan pengisytiharan tidak sah oleh juru audit negara diambil tindakan oleh SPRM? Jarang kita dengar. Jadi kita minta pada kerajaan hari ini meletakkan SPRM di bawah parlimen, bukan lagi di bawah kementerian. Jadi ini lebih baik. Dan SPRM boleh menjalankan kerja tanpa ada sekatan-sekatan dan halangan-halangan yang tertentu. Itu kita tidak tahulah. Kan? Kita mohon yang itu. Dan demi kebaikan negara kita Malaysia. Apa yang saya tabik pada Perdana Menteri hari ini, bersungguh-sungguh untuk membenteras rasuah. Jadi untuk lebih baik, SPRM diletakkan bawah parlimen, itu lebih bagus. Like, comment and share dan follow me.